Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. Baik, so kita terus kepada chart hari ini 12 hari bulan 2 tahun 2026 hari Khamis. Hari keempat dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana kita memang fokus kepada dua instrumen sahaja iaitu Nasdaq dan juga Dow Jones. Fokus kita hanya dua dan kita fokus on technical view on analysis. Technical analysis lah untuk kita nak masuk entry dan juga exit dalam market. Okay. So baik, ini adalah chart Nasdaq. Okay, di depan ini Nasdaq, ini time frame 1 jam. So pada analisa lepas kita target kita nak buy di kawasan support ni, kan ya, di area support ini kita dah marking. Pada zone ini memang kita dah marking. Saya ada bagi tahu juga kalau nak layer, layer di dalam zone. Okay, so selepas analisa dirilis, okay, hari Selasa, hari Selasa, okay, selepas analisa dirilis, kita dapat lihat yang mana keadaan ataupun pergerakan Nasdaq dia bergerak dalam keadaan range ataupun sideways, naik turun, naik turun, naik turun. Okay, kita nampak dia berada dalam keadaan range dan yes, semalam dia sampai kita punya zone, dia cucuk ngam-ngam di dalam zone, kemudian dia running dah sehingga ke sekarang ini, bermula pada 24991 sampai 25257. Okey. So pergerakan yang dia dah buat di sini lebih kurang dalam 60 pip pergerakan. Dia dah naik. Tapi sesiapa yang nak close, okay, boleh close ataupun tunggu atas sikit. Siapa yang tak nak close boleh set BE. Letak BE dalam 10 pip ke 20 pip atas sini. Sebab kemungkinan yang dia akan range, dia akan turun balik, itu ada. Tetapi kalau price dah pergi, dia dah terbang, so boleh hold je lah. Tengok sampai mana dia boleh pergi. Selagi mana belum ada structure downtrend terbentuk, selagi itu uptrend masih lagi valid dan position buy masih lagi boleh hold. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then untuk hari ini, yes, untuk hari ini apa yang saya nampak akan berlaku. Okay, kemungkinan dia akan turun balik. Dia akan cari zone ni. Okay, saya cuba kecilkan zone, turunkan zone yang mana kalau tengok di sini dia dah clear, dan di bawah sini sepatutnya dia kena clear lagi sekali in case dia turun. Okay, in case dia turun lagi. Tapi saya rasa untuk dia nak turun balik, belum nampak lagi kemungkinan yang dia akan turun balik. Cumanya kemungkinan yang dia nak naik lagi itu ada, sebab kita tak nampak, belum ada tanda-tanda downtrend akan bermula. Okay, masih lagi berada dalam keadaan sideways. Tapi sideways ni kita kena keep on monitor juga. Okay, jika dia break resistance, so memang dia akan terus jalan naik mencari zone resistance atas ni pula. Tapi kalau dia break support di sini, dia akan cari zone bawah ni ya. Okay, apapun kita kena keep on monitor. Ada apa structure yang dia buat, structure uptrend ataupun structure downtrend, itu yang menentukan kita untuk hold position kita. Okay, jika structure uptrend, kita boleh hold sampailah dia membentuk structure downtrend. So kita akan close kita punya buy position. And then kita nak tengok di US30. So di US30 pun cerita dia lebih kurang sama juga macam Nasdaq.
bergerak dalam keadaan sideways, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Okay. Dan semalam pun dia cucuk kita punya zone. Okay, dia cucuk kita punya zone dan 49938 sampai 50308. Okay. 49938 50308. So lebih kurang dalam 300 pip pergerakan dia dah membuat kenaikan di sini. Okay, cumanya kita kena keep on monitor pergerakan harga. Okay, untuk Dow Jones kita dah marking di sini support. Okay, di sini. Dan lagi satu apa yang kita kena marking adalah di sini. Alright. So di sini kita dah marking untuk resistance. Resistance ataupun kita marking sini sebagai resistance zone lah. Okay. Baik. Kita dah nampak di sini. Okay. Ini ada support ataupun buy zone. Price dia dah jalan di sini dan di sini dah sampai kita punya pertengahan perjalanan untuk dia mencari resistance zone di atas sini. Okay. Adakah kita boleh sell? Itu persoalan. Persoalan yang bermain di minda kita. Okay. Adakah kita boleh sell? Okay, jawapan dia kita boleh sell, letak pending order di dalam zone. Selagi mana belum ada breakout, selagi itu kita boleh hold kita punya sell. Dan ambil TP di mana? Ambil TP at least di bawah sini ya. Okay. Cumanya jika berlaku breakout di kawasan resistance zone ini, so position buy itu memang boleh hold ataupun cut loss kita punya sell position. Okay. Buat masa sekarang, sesiapa yang masih lagi ada position, hold dulu position sebab belum ada tanda yang dia nak turun. Okay, nampak? Ni time frame H1, Dow Jones. So 1, 2, 3, 4, 5 candle bullish berturut-turut sedang menguasai pasaran. Dan the next candle kita nak tengok, kalau bullish pun kita boleh hold lagi. Cumanya kalau membentuk bearish engulfing di sini, so boleh close semua position. Itu adalah petanda awal yang akan berlaku pertukaran trend. Okay. So korang kena ingat, okay, bullish di contoh bullish di time frame H1, itu adalah breakout di time frame M15 ataupun M30 ataupun M5. So itu kalau kita nak cerita lebih detail nanti saya akan cerita lebih detail lah. Saya akan buat satu video khas untuk kita nak buat revision berkenaan dengan pergerakan market analysis, untuk kita nak faham pergerakan market dan juga kita nak faham candlestick pattern. Itu nanti saya akan buat video asing. Tapi saya akan selitkan juga dari masa ke semasa untuk dalam video analisa. Okay, korang kena keep on follow, tengok video-video analisa yang saya dah share. Sebab bukan setakat analisa saja saya share juga berkenaan dengan knowledge dalam trading, experience dan juga how to control fear dalam market. Okay, baik. Untuk hari ini, untuk Dow Jones hari ini, okay, kita target dua zone ini je. Okay, ini adalah zone kita nak sell. Resistance ataupun sell zone. Okay, ini adalah support dan juga buy zone. Okay, kita sekarang sedang menuju ke atas dan keep on monitor. Jika nak entry di sini boleh entry. Okay, tak pending order. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan
you all punya aktiviti untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blur. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.